Rider-rider semua tahu benda ni. Hujan tengah jalan memang boleh buat mood spoil habis terus lah. Tapi paling sakit hati bukan sebab hujan. Tapi yang sakit hatinya bila hujan turun, baju tak ada ataupun baju hujan bawa tu tembus air. Sebab tu aku beli One Dry Raincoat ni untuk standby dalam motor. Aku bukan nak beli sebab hujan je. Aku nak standby awal-awal lah kan. Dan untuk aku, baju hujan ni bukan setakat kena waterproof, dia kena selesa juga bila kita pakai. Sebab kita naik motor ni, nak turun motor gerak tangan, pusing badan, kadang-kadang kena jalan jauh sikit dalam hujan. Tapi masalah setengah baju hujan ni, bila pakai tu rasa ketat. Nak angkat tangan pun rasa macam terbatas lah. Pakai kejap dah rimas kan. Lagi satu, bahagian jahitan pun penting. Kadang-kadang air bukan tembus kat kain, tapi dia masuk ikut celah jahitan tu. So aku test dulu dari segi pergerakan. Aku pakai baju hujan ni, aku lompat-lompat sikit, stretch tangan sikit, gerak kiri kanan. So far memang alhamdulillah selesa, tak terlalu ketat dan tangan senang nak gerak. Lepas tu aku check bahagian dalam baju hujan ni. Dekat tempat jahitan dia memang ada waterproof tape, macam kemah tu. Benda ni penting sebab bantu protect kawasan jahitan supaya air tak mudah masuk ikut celah-celah tu. Lepas tu kita buat test yang paling simple kat rumah. Aku minta wife aku siram aku guna pack air. Wah, suka dia. Memang kena direct dekat baju hujan ni. Lepas siram aku buka dan check baju dalam. Baju dalam tak basah sebab air, tapi basah tu sebab peluh. Tengah-tengah hari jentang aku pakai baju hujan, memang basah lah kan. Tapi dari segi air dari luar, so far aku tak nampak dia tembus masuk. Bagi aku One Dry Raincoat ni memang sesuai kalau kau nak buat standby dalam motor. Selesa dipakai, bergerak tu selesa, ada waterproof tape dan kena air pun dia tak tembus. Kalau kau selalu ride, ulang alik kerja, delivery ke, suka ride jauh ke, kau kena standby benda ni. Link aku letak kat bawah. Jangan lupa check size dulu sebelum beli.